Hello guys, selamat pagi. Selamat bersua kembali pada hari ini, hari Khamis. Okey, pagi ini kita akan menjenguk pokok rozal kita. Jenguk pokok rozal. Pokok rozal nak mengambil sebahagian buah rozal untuk dibuat jus. Buah rozal hari itu penuh ini banyak. Sekarang sebab saya nak menanam sabi, jadi saya akan cabutkan semua. Okay, stay tune. Ini dia pokok rozal kita. Itu banyak pokok rozal. Ini saya nak mengambil buahnya tadi untuk dibuat jus. Tengah masak buah rozal ni. So, tempat ini sudah menjadi tapak sabi. Ini dia. Dah besar. Dalam tempoh beberapa hari tersimpan baja, dia akan jadi lebih besar. Ini dia yang sudah besar. Sana masih ada. Okay. Sabi sampai ke ujung sana. Ini rozal tadi. Sebentar lagi saya akan baca. Ini dia sabi. Cantik sabi. Sabi. Sana. Tak lama ni, seminggu lebih. Sudah besar dia. Okay, stay tune. Lepas semua buah.
sampai kesudahan. Kita nak cabut nanti, kita potong. Ini inilah sebagian daripadanya. Sebagian daripadanya. Wah. Teman-teman, inilah buah rosel yang kita berjaya kumpul tadi. Kita masih rendam di dalam air untuk membuang semut yang banyak berada dekat buah-buah ni. Mungkin manis lah. Betul banyak semut. Memang semut sangat suka. Tengok. Rendam seketika. Supaya semut itu dapat pergi. Ada yang mati dan sebagainya. Lepas itu kita toskan. Jadi buah rosel ini banyak kegunaannya. Boleh digunakan untuk membuat jam. Untuk kita tanggalkan kelopak ini. Kelopak itu kita tanggalkan. Boleh buat jam. Sejak kelopak ini ya. Ini. Tanggalkan kelopak. Okey. Lepas itu kita blend. Bila selepas blend baru kita masak dia. Okey, kita masak. Jadi boleh jadi jam ataupun ada orang yang pandai dan mengguna boleh dibuat tuak, air tuak. Tuak rosel, macam wine dia. Warna wine. Okey, teman-teman. Itulah tadi video saya berkaitan dengan buah rosel. Okey, jadi terima kasih kepada yang telah menonton. Jangan lupa sila subscribe, like, share dan komen. Okey, thank you. Guys, teman-teman semua. Inilah hasil produk rosel yang kita telah buat. Jam rosel. Boleh kita gunakan untuk makan dengan bread. Ini sudah kita masak dan sudah simpan dalam peti ais, agak pekat, masih keras simpan dalam peti ais. Ini sangat manis nih. Itu sangat manis. Jam rosel. Boleh makan dengan bread, biskut, kue penat korang. Itulah antara produk dia. Okey. Masih pekat geng. Sebab saya simpan dalam peti sejuk. Oke.
untuk kita makan malam, untuk sarapan pagi, minum pukul 10. Okey, terima kasih kepada yang telah menonton. Jangan lupa sila subscribe, like, share dan komen. Ini jam Roselle. Nanti kita tunjukkan bagaimana buat cordial. Ini jam Roselle.